Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu li. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Jadi Alhamdulillah dapat lagi bersama kita pada hari ini 3 Disember, kuliah faraid kuliah faraid yang kali yang kelima yang kita membincangkan tentang kitab Matlab Badrain. Jadi pertama sekalinya sama-sama lah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah bagi kepada kita pada hari ini. Nikmat yang Allah bagi kepada kita hari ini sangat-sangat besar . Yang pertama adalah Islam. Islam ni nikmat besar sekali yang membezakan seorang itu masuk syurga atau neraka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada sebut, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa sebut kalimah la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Jadi orang sebut, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, ikut Nabi SAW, mereka ni akan masuk syurga. Jadi anak kecil besar sekali lah tu. Kalaulah kita atas dunia ni paling kaya harta berbilion, tapi perakhiran kita neraka, tak ada apa. Jadi itu yang pertama, Islam. Dan yang kedua adalah kesihatan. Kesihatan alhamdulillah sihat-sihat belaka deh, sihat antum. Sihat alhamdulillah deh. Jaga kesihatan. Musim-musim lah ni hujan ke apa kan? Okey. Dan ana pun nak ingatkan ke antum jugalah. Kita ni sebab sihat antum duduk sekolah, maksudnya duduk dalam suasana lah, tidaklah kita ambil tahu sangat perkembangan luar. Tetapi sihat antum kena tahu di luar sana, dekat negara jiran negara kita ni, alhamdulillah Allah jaga lagi. Negara jiran kita dekat Thailand, dekat Haknyai apa semua tu, dengan hujannya, dengan berhenti dah semuanya, dengan banjir yang berlaku tu, berapa ratus orang mati. Atau dekat Aceh. Aceh pun ramai juga. Kita kata diuji dengan banjir. Bukan banjir biasa bukan banjir air dak, banjir sekali dengan tanah-tanah. Rumah dia tu, kalau kita tingkat satu tanah tu siapa atak. Tanah turun daripada bukit tu, turun sekali air, sekali dengan batu, sekali dengan tanah. Itu antara benda yang saya kena tahu, dan saya kena doa lah ke saudara kita mana diuji dengan ujian-ujian yang kata-kala kena kita berat juga. Jadi gitulah sikit sebanyak. Dan ana harap kita nak masuk ni, lepas ni dia akan masuk tentang pembahagian setiap waris. Kalau boleh tulis lah. Ada tak sini tak tolak, tak bawa kalah pun. Ada tak? Bawa belakang dengar. Lepas ni kita nak baca sambungan hari tu. Jadi seantung kalau boleh tulis. Tak faham kata tu, tulis. Lepas ni kalau orang suruh baca Jawi, bukan suruh baca Arab. Baca Jawi ni boleh baca balik. Okey. Jadi hari tu kita masuk
satu perkara yang menegah daripada mempusakai. Tajuk ni ana ulas sikit, mukadimah dia. Asal waris ni dia dapat pusaka. Dia dapat pusaka, tetapi disebabkan faktor 4 perkara ni menyebabkan dia tak boleh. Sebagai contoh, anak lelaki. Anak lelaki ni nak tak nak dia akan boleh. Sikit atau banyak dia akan boleh anak lelaki ni. Tetapi dengan ada faktor 4 perkara ni menyebabkan dia tak boleh. Dah. Boleh faham? Asalnya dia boleh, tapi dengan wujudnya perkara ni menyebabkan dia tak boleh. Yang pertama, tengok buku dah. Tahu duduk mana? Tengok dah. Kita baca balik daripada awal. Dan yang menegah daripada mempusakai itu 4 perkara. Pertamanya, membunuh. Maka yang membunuh akan mewarisnya. Mewaris ni si mati. Dia tulis ke Arab. Tadi saya antum kena tulis dah si mati atas dia tu. Mewarisnya si mati. Tiada mempusakai akan dia. Sama ada dibunuh akan dia dengan sebenarnya. Seperti kisos. Ni nak bunuh mati lah. Niat nak bunuh. Seperti kisos atau tidak, tiada, sama ada tersalah atau sengaja membunuh. Ada ke? Saya cerita, ana cerita sebelum ni ada 3 pembunuhan. Qatlul amd, pembunuhan secara sengaja. Yang kedua, qatl syibhil amd, pembunuhan seakan-akan sengaja. Yang ketiga, qatlul khata', iaitu pembunuhan tersalah. Qatlul amd ni sengaja ni memang alat yang dia guna tu membunuh. Pisau, pistol, apa lagi, parai, ikutlah memang membunuh. Yang kedua, qatlul syibhil amd, dia pembunuhan tapi dia seakan-akan sengaja. Sebagai contohnya rotan. Roliknya tak membunuh, tapi nak kena kepada hari tu, dia rotan tu menyebabkan mati. Okey, beres. Yang ketiga, qatlul khata', yang mana dia tersilap. Dia bukan nak bunuh tapi tersilap bunuh. Okey. Jadi tulis dah. Atau sengaja membunuh dengan sendirinya. Atau ada ia sebabnya, seperti bahawa ia menyaksikan atasnya dengan barang yang mewajibkan kisos. Macam anak cerita lah. Seorang ni dia menyaksikan bahawa, contohlah, dia ni adalah saksi kepada pembunuhan kepada adik dia. Adik dia ni bujang. Dia ni jadi waris lah, contohnya. Dia jadi waris. Jadi apabila dipanggil sebagai saksi apa semua, cukuplah menyebabkan kena kisah dia ni. Jadi walaupun dia sebagai saksi sahaja, dia kena, dia dinafikan pusaka. Begitu juga contohnya ayah dia ni sebagai hakim. Anak dia pembunuh. Jadi ayah dia jadi hakim ketika tu. Jadi apabila sabit apa semua, ayah dia pun menjatuhkan hukuman kepada anak dia. Jadi ayah dia pun sendiri, walaupun kita kata bukanlah kita kata dia bunuh dengan sengaja, tak, dengan syar'i dah. Tapi dinafikan juga pusaka sebab dia nak hilangkan tuhmah tu. Okey. Dengan barang yang mewajibkan kisah atau ia apa tu? Menggalikan telaga. Maksudnya kalau dia gali telaga tu dia nak ambil air lah.
Tapi dia gali telaga tu jatuh. Si mati ni. Si mati tu contohnya dia anak gali telaga, jatuh ayah dia dalam telaga tu. Dengan sebab gali dia. Jadi anak tersebut tak boleh bersaka. Dah. Atau gugur ia padanya dan hasilnya bahawasanya tiada mempusakai akan dia mungkin adalah baginya masuk pada membunuhnya dengan barang mana jalan ia ada ia. Ginilah, walaupun si antum payah nak baca deh. Dia akan ia tu biasalah dia punya ayat kitab. Cuma nak cerita sini apa-apa yang menjadi sebab matinya pemilik harta tu dan dia tu adalah waris kepada si mati tu. Ikutlah sengaja ke tak sengaja ke. Jadi dia tak boleh membusakai. Mazhab Syafi'i hak ni memang strict sikit. Sebab tu kalau kata macam minggu lepas kan, berkaitan dengan seorang anak ni dia naik kereta dengan ayah dia. Ayah dia naik kereta, aksiden, meninggal ayah dia. Dalam kes ni memang mazhab Syafi'i dia kata anak tu tak boleh bersaka. Cumanya adalah kita kata mazhab lain. Tapi benda ni kena bawa kat mahkamah lah. Kena bawa dekat mahkamah. Untuk kita kata dia membuktikan bahawa dia naik, contoh dia buat tu bukan sengaja lah, disebabkan orang lain. Disebabkan orang lain. Dia naik kereta, orang tepuh dia. Jadi apabila mahkamah membuktikan mahkamah memutuskan bahawa anak tersebut tidak bersalah, dia bolehlah bagi pusaka kepada anak tersebut. Tapi nak ayat mazhab Syafi'i dia tutup awal-awal lagi. Apa-apa yang menyebabkan berlaku kematian kepada pemilik harta, waris dia tidak akan boleh pusaka. Boleh. Jelas dah? Yang kedua. Tu ana cerita dah minggu lepas. Kalau saya antum tulis tu baguslah. Okey, hal ni kita pergi detail sikit. Yang kedua, kufur. Kufur. Maka tidak mempusakai muslim daripada kafir. Dan tiada kafir daripada dan tidak kafir daripada muslim. Dan tidak mempusakai kafir harbi melainkan daripada harbi. Nabi SAW, hal ni kalau ikut dia ada satu hadis Nabi SAW, la yaris muslim al-kafir wa la yaris kafirul muslim. Nabi ayat tidak mewarisi orang muslim hatta orang kafir, dan juga wala yaris kafir, dan orang kafir pun tidak boleh mewarisi orang muslim. Dalam bab ni nak ceritanya, kalau keluarga kita lah ni alhamdulillah deh, kebanyakan kita mak ayah kita orang Islam, kita pun Islam dah. Jadinya keluarga kita ni tidak berlaku sangatlah. Dekat Kelantan ni kita kata 90% orang Islam dan orang Melayu Islam, alhamdulillah. Tapi kalulah ada dalam kalangan kita ni mungkin jiran dia ke, sikit lah. Kalau Kelantan ni sikit lah kes ni. Tapi kalau luar ada yang mana ada mungkin kita kata Chinese ke orang India ke, dia peluk Islam. Dia mu'allah lah. Dia mu'allah. Jadi apabila dia mu'allah, tidak semua keluarga dia itu peluk Islam. Mungkin dia sebagai anak peluk Islam, tapi mak ayah dia masih berada dalam agama lama. Jadi macam mana pewarisan? Jadi kalaulah kita tengok kepada bab ni, maka anak hok kita kata mu'allah tadi, dia tak boleh mewarisi sekiranya ayah dia tu meninggal dunia. Kita tengoklah Cina-Cina ke token besar.
nego ada je hok biasa-biasa, cumanya golik-goliknya orang Cina ni dia nego. Mungkin ada harta banyak, berjuta-juta deh. Anak dia hok peluk Islam tadi, kalulah ayah dia meninggal, anak tadi tak boleh. Anak lagi tak boleh. Begitu juga anak tadi. Kita kata dia berjaya, ada nego sikit-sikit, berlaku kematian kepada dia. Ayah dia masih berada dalam agama lama. Boleh tak ayah dia? Tak boleh juga. Berdasarkan hadis tadi, la yarithul muslim kafir wa la yarith kafir muslim. Boleh faham? Walaupun memang jarang berlaku lah kalau kita kata suasana dekat tempat kita ni. Tapi mungkin negeri-negeri mana ada orang Cina, orang India ramai, adalah kita kata isu-isu yang kita kata dibincangkan lah. Okey. Boleh. Sampai situ kita faham dah bahawa orang Muslim tak boleh mewarisi, tidak boleh mempusakai orang kafir. Dan orang kafir pun tidak boleh mewarisi harta orang Muslim. Dan dia kata situ, dan tidak musakai kafir harbi melainkan harbi. Kafir harbi tahu ke? Kafir harbi kafir orang yang memusuhi orang Islam. Jadi mereka ni lagilah tak boleh lah. Maksudnya orang kafir harbi dia boleh mewarisi satu sama lain je. Maksudnya harbi juga. Sebab orang kafir dalam kita kata pembahagian Islam ni ada beberapa lah. Yang pertama harbi. Kalau tulis dah, boleh tak? Tulis harbi tu orang kafir yang memusuhi orang Islam. Dah. Lepas tu dia pun sambung. Ada pun kafir zimmi. Kafir zimmi lah ke mana? Kafir zimmi yang mana dia ni tinggal di negara Islam dan dia bayar jizyah. Boleh? Orang kafir zimmi. Kafir tidak anak muda kat tidak memusuhi Islam lah. Dia orang kafir tapi duduk dalam negara orang Islam. Ni kita kata kalau jizyah zaman lah ni tak bunyi dah lah. Tapi zaman dulu di mana berlakunya pembukaan daripada Mekah, Madinah, Kembar, Hijaz tu pergi ke bahagian atas lah, bahagian apa panggil istilah dulu, panggil kalau Palestin, Iran lah ni, Iraq adalah panggil negara ke apa situ. Tak ingat ada istilah dia. Siapa ke atas tu? Okey. Jadi apabila negara Islam ni dia buka, jadi ada masuk Islam, tak apalah. Kalau masuk Islam beres lah. Tapi ada yang masih kekal dalam agama lama dia. Jadi mereka ni tidak musuhi Islam. Jadi dia istilah dia adalah kafir zimmi. Okey. Dan dia kata sini dan muahid. Muahid ni lagu mana? Muahid ini kafir ada perjanjian. Perjanjian damai dengan orang Islam. Contohnya dia apa panggil buka negara. Jadi negara dia tu kekal lah pemerintahan kafir tapi dia ada perjanjian dengan orang Islam. Dan yang khususnya dan musta'min. Musta'min ni istilah dia kalau tengok dalam kitab, orang kafir yang masuk ke negara Islam untuk sementara lah. Lepas tu dia dijamin. Dia dijamin oleh orang Islam sendiri, musta'min. Maka, dia kata situ, maka musakai setengahnya mereka itu dari setengahnya. Jadi, kita baca semula, harbi dengan harbi, boleh satu sama lain lah. Jadi, harbi dengan zimmi, dia tak boleh mewarisi. Ataupun zimmi dengan harbi tak boleh. Cumanya, zimmi, muahid, musta'min, dia boleh mempusakai satu sama lain. Okey. Cumanya kalau tengok pada perbahasan, semua anak tak buka lah. Sebab dalam kitab
pembincangan Pak Mazhab dia detail lagi lah. Lagu mana pewarisan dalam keluarga dia tu ada Nasrani, ada Yahudi. Boleh tak dia mewarisi satu sama lain? Boleh ke tak? Jadi benda ni panjang lah. Cuma sini dia kata ada pandangan yang kalau tengok dalam kitab ni dia boleh memusaki setengah dengan setengah yang lain. Dan jika bersalahan agama mereka itu, jadi kata dan jika bersalahan maksudnya berbeza. Hak ni Nasrani, hak ni Yahudi. Keluarga sama tapi beza agama dan kampung mereka itu sekalipun. Jadi walaupun beza mazhab Syafi'i, kalau tengok kitab ni dia kata boleh mewarisi satu sama lain lah. Boleh. Maksudnya zimmi dengan zimmi boleh, ataupun zimmi dengan muahid boleh. Maksudnya boleh lah antara mereka ni, kecuali harbi. Harbi tak boleh. Harbi sama-sama dia aja. Boleh faham kau tu? Boleh Okey. Adapun yang murtad. Murtad ni lagu mana murtad ni? Murtad ni dia keluar Islam lah. Dia asal Islam. Hok tadi kita kecek kafir. Hok kafir asal. Kafir asli. Maksudnya dia tak pernah masuk Islam lagi. Dia memang dia tu orang kafir. Tapi adapun yang murtad, maka tidak mempusakai ia dan tidak mempusakai akan dia. Kalau murtad lagu mana? Dia asal kafir tapi dia murtad. Hana baca tadi ada pandangan hok kata yang kuat lah Hana baca, dia tidak boleh mempusakai macam pandangan hok kita tengok ni. Maksudnya harta dia tu tidak boleh diwarisi dan dia pun tak boleh warisi orang lain. Harta dia tu akan pergi ke Baitul Mal. Akan ke Baitul Mal. Boleh? Okey. Seterusnya. Kalau tak boleh nak eja tu cuba-cuba tulis kat Melayu. Yang ketiga. Dan ketiganya sahaya. Sahaya ni maksud dia hamba hamba. Jadi kalau kata waris ni dia pembunuh pertama tadi. Dia yang kedua dia kafir, kufur. Ataupun kalau kitab lain dia guna ikhtilafuddin, berbeza agama. Berbeza agama. Dan yang ketiga sahaya, hamba. Jadi ada ketiga-tiga hak ni maka dia tak boleh mempusakai lah satu sama lain. Okey. Kita baca. Dan ketiganya sahaya, maka sahaya itu tidak mempusakai. Tidak mempusakai. Jadi hamba tu dia tak boleh mempusakai lah. Dan tidak mempusakai akan dia. Faham ke ayat tu? Sahaya ni, dia tidak mempusakai. Dia tu, hamba tersebut dia tak boleh mempusakai. Dia tak boleh kalaulah ayah dia meninggal. Hamba ni, ayah dia meninggal. Jadi, dia tak boleh mewarisi harta tersebut. Dan tidak mempusakai akan dia. Jadi, kalaulah dia meninggal, hamba tersebut meninggal. Ayah dia, hok merdeka tu tak boleh mewarisi harta anak dia. Dia tak boleh mewarisi kedua-dua pihak lah. Dan sahaya muba'ad. Tidak mempusakai akan musakai ia. Muba'ad ni kalaulah dia meninggal. Muba'ad tahu dah muba'ad. 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 Macam gitulah dia ada ain, dia ada sabdu muba'ad. Muba'ad ni dia separuh merdeka, separuh hamba. Tak? Ba' tu separuh. Jadi kalau nak terjemah sini hamba separuh merdeka, separuh hamba. Tidak mempusakai ia.
Dia tu tak boleh mempusakai, tetapi dipusakai akan dia. Dia tak boleh mempusakai, tapi kalaulah dia meninggal, harta dia, hak dia sipir tu, dipusakai akan dia dengan barang yang dihimpunkan dia. Jadi hak dia, hak sipir tu, dengan setengah yang merdeka jual. Jadi separuh daripada harta hak dia sipir tu, hak hamba, hak separuh merdeka tu, harta tersebut akan difarai. Okay. Cuma dia lah kena matinya. Dia hak mati. Barulah harta tersebut difarai separuh. Tapi kalulah waris dia, maksudnya ayah dia ke mak dia ni hamba, muba'ad. Dia tak boleh mewarisi. Dia hanya diwarisi sahaja. Okey, beres. Seterusnya, dan keempatnya, kesamaran waktu matinya. Kesamaran waktu matinya. Maka apabila mati kedua yang berpusakai dengan tenggelam atau rebah dan tidak diketahui akan yang dahulu daripada keduanya, tidak berpusakai salah seorang daripada keduanya daripada tualannya. Gini, kalau dari kitab ni dua orang. Mak ayah dengan anak. Jalan tengah malam, zaman dulu tak ada api, tak ada elektrik. Jalan-jalan jatuh dari telaga. Tenggelam, mati. Jadi orang kampung tak tahu mati. Siapa mati dulu? Tak kira lah zaman ni boleh kira lagi. Maksudnya tengok kepada kajian, doktor boleh ngesah, ayah mati dulu ataupun anak mati dulu. Tapi orang zaman dulu tak ada teknologi lagi nak tahu siapa mati dulu. Betul? Kita kata mungkin 100 tahun lepas, 500 tahun lepas, tak ada lagi teknologi nak tahu. Jadi jumpa tu mati kedua-dua, ayah dengan anak. Jadi lagu mana? Sebab kalau kata ayah mati dulu, anak boleh mewarisi lah ayah dia. Walaupun ayah dia tu, dia pun meninggal juga. Faham tak? Kalau kata ayah dengan anak. Ayah mati dulu, contohnya. Ayah mati dulu pukul 9 malam. 9-10 malam, anak pula meninggal. Perbezaan disebabkan ayah meninggal dulu, anak tersebut walaupun dia mati pukul 9-10 minit, beza 10 minit ya, anak dia mewarisi ayah dia. Faham tak? Kalau kita tahu beza waktu tu. Tapi kalaulah kedua-dua ni mati tak tahu pukul apa, mungkin kita kata mati serentak lah. Jadi menyebabkan kedua-dua ni tidak boleh mewarisi satu sama lain. Okey. Boleh dah? Jadi hak berlaku contohnya kalau aksiden bakar mayat acul bu. Bakar banyak kes mana aksiden mayat terbakar habis meninggal tulang, meninggal habu, teaching. Tak boleh nak cek. Jadi masa ni dia doktor akan letak tarikh mati kedua-dua tu waktu sama. Waktu sama. Jadi dia tak boleh mewarisi satu sama lain. Boleh. Saya antum mungkin Allah ni tak perasan, tapi kalau duduk dalam masyarakat, tiba-tiba keluarga kita, jiran kita hok meninggal dengan cara yang tragis. Na'udzubillah lah, kita minta dengan Allah Ta'ala, Allah jaga kita. Allah jaga kita daripada mati. Daripada mati terbakar ke, mati tenggelam ke. Minta Allah Ta'ala supaya kita mati dengan cara molek lah. Tapi nak katakan hajar setiap orang ni dia beza-beza. Ada mati. Kita tengok saudara kita dekat Aceh mati dengan tenggelamnya dengan daripada disebabkan banjir.
Banyak lagi tak jumpa. Nak kata dengan cara tu kubur tak tahu mana dia. Begitu juga dengan tragedi 370 kapal terbang hilang. Tak tahu duk mana. Nak katakan ada. Gitu. Okey, beres. Jadi 4 perkara ni akan menegah daripada seseorang itu dapat pesaka. Pertama apa? Membunuh. Apa cara pun, sengaja tak sengaja ke, dia akan menegah daripada dapat pesaka. Yang kedua, kufur ataupun ikhtilafuddin, berbeza agama. Yang ketiga, hamba yang menyebabkan kalulah zaman dah ni tak ada lah. Tapi kita tak tahu dah, takut zaman berubah menyebabkan hadas mula hamba. Contohlah. Jadi hukum tu pakailah. Yang ketiga, yang keempat adalah kesamaran waktu matinya. Jadi kalulah mati tu tak tahu kedua-dua, jadi menyebabkan menegah lah satu sama lain daripada mewarisi. Dah. Okey, seterusnya. Seterusnya kita nak masuk bab baru ni. Tulis dah. Fasal fil furud wa dhawiha. Bab ataupun bahagian fi furud. Maksudnya pada ahli fardu. Ahli fardu wa dhawiha. Wa dhawiha ni adik-beradik dia lah. Okey. Ini fasal yang menyatakan segala fardu dan segala mempunyainya. Dan ni bab yang kita nak masuk ni membicarakan tentang waris-waris fardu. Boleh tak tulis fardu tu, waris fardu tu adalah waris yang ditentukan bahagian mereka. Tulis? Boleh tak? Mana hok duduk main-main tu? Tulis. Fardu adalah waris yang ditentukan bahagian dia di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Boleh? Boleh. Okey. Pertamanya, nis. Dia tulis kat Arab tu nis tu. Nis iaitu 1/2. Dan iaitu bagi 5 orang. Waris yang dapat separuh ni ada 5 orang. Bagi suami, yang pertama tulis 1 gitu. Tulis 1 depan. Bagi suami yang tiada, bagi isterinya farak waris. Iaitu anak dan cucu yang mempusakai hingga ke bawahnya. Hingga ke bawah. Yang pertama adalah suami yang tiada, baginya isteri farak waris. Suami ni dia akan dapat 1/2 apabila isterinya tak ada farak waris. Dia nikah, suami ni, si mati ni nikah dengan anak dara lah, kita kata dah. Nikah dengan anak dara. Nikah tak ada anak. Isteri dia tak ada anak. Dan berlaku kematian kepada isteri dia. Dia akan, suami dia tadi akan dapat 1/2. Boleh? Ni anak-anak kena tulis sikit lah. Okey. Okey. Nis ni. Nis. 1/2 dah. Okey. Nis tu 1/2 ada 5 orang. Ada 5 orang. Okey. Okey. Yang pertama, kalau nak tulis ke Arab pun boleh juga. Suami, zauj. Boleh. Suami, zauj. Dikatakan tidak bagi isterinya farak waris. Okey. Tulis kat Jawi. Ni suami. Okey. Dia boleh 1/2 disebabkan isteri dia
tiada fara' waris. Okey. Fara' waris. Okey. Fara' waris kita maksudnya dia tak ada anak, cucu dan ke bawah lah. Fara' waris. Okey, tak ada anak, cucu dan ke bawah. Jadi suami dia ni akan dapat 1/2 contoh dah. Okey. Okey. Zauj dia ada suami dia je. Lepas tu dia tak ada orang lain. Kita kata kita tak ibn lah. Mudah. Ibn ada anak. Dia kata dia tak ada anak lah. Dia kata dia ada akh syakik. Okey. Dia ada adik-beradik seibu sebapa. Okey. Suami dapat 1/2. Sebab apa dapat 1/2? Sebab dia tak ada anak. Okey. Lepas tu akh syakik ni adik-beradik seibu sebapa, dia dapat asabah. Jadi asal masalah dia sebab ada sa pecahan sahaja, dia kita boleh letak sa 2. Jadi 1/2 daripada 2, 1 tolak 2, 1. Jadi suami akan dapat 1/2, adik-beradik lelaki seibu sebapa akan dapat 1/2. Boleh? Jadi orang yang pertama dapat separuh adalah suami. Yang mana syarat dia isteri dia tu tidak ada fara' waris. Tak ada anak, tak ada cucu dan ke bawah. Okey. Yang kedua, dan bagi anak perempuan. Dan anak perempuan dah. Anak perempuan yang kedua pula kalau ke Arab mudah lah. Bint. Okey, anak perempuan. Okey, anak perempuan dia dapat 1/2 juga. Dengan syarat lah. Dengan syarat, dia tak tulis sini syarat dia. Okey. Syarat dia tak apa. Kita baca habis dah. Dan bagi anak perempuan dan cucu perempuan daripada anak laki-laki. Lepas tu, dan bagi saudara perempuan lain, daripada seibu yang tunggal. Garis tunggal tu, yang tunggal tiap-tiap mereka itu. Okey. Tadi suami kan? Okey, bint. Lepas tu yang kedua bint ibn. Bint ibn ni kita tengok cucu dah. Cucu perempuan daripada anak lelaki. Bint ibn. Anak nampak panjang nak tulis kod Jawi. Okey. Lepas tu yang ketiga apa ni? Ukht syakikah. Adik-beradik seibu sebapa. Perempuan. Ataupun dia kata saudara perempuan lain daripada seibu. Dia ada tulis tidak? Okey. 5 lagi. Ukht diab. Dia kata apa tu? Selain daripada ibu, seibu. Seibu tidak termasuk. Tulis. Bint ibn nombor 2, anak perempuan. Yang ketiga, anak perempuan daripada anak perempuan daripada anak lelaki, iaitu cucu perempuan daripada anak lelaki. Nombor 3. Lepas tu yang keempat, ukhtu syakikah. Saudara perempuan ibu sebapa dan saudara perempuan seibu. Cukup 5. Sebab tu ayat 5 orang tadi. Okey, semua ni dapat 1/2. 1/2.
dengan syarat. Dengan syarat. Syarat ke apa? Dia tulis yang tunggal. Yang tunggal. Maksudnya syarat dia, mereka ni tunggal. Tunggal. Boleh? Syarat tunggal. Okey. Syarat dia sorang. Sorang. Boleh tak? Fa'inka natu wahidatan falhannis. Ayat Quran tu ayat. Ayat dia syarat demo ni boleh 1/2 dengan syarat tunggal. Dia sorang. Dah. Okey, kita bagi situasi. Situasi sini apa? Situasi arwah meninggalkan bint. Meninggalkan anak perempuan. Tulis sini ya. Okey. Okey, bint. Dan meninggalkan syakik. Okey. Kita tengok sini bint dia sorang. Dan dia tak ada pasangan dia. Dia tak ada anak lelaki lah. Dia sorang. Jadi dia akan dapat 1/2. Syakik boleh apa? Syakik asabah. Jadi ada 1 pecahan. 2 ni, sebab ada 1 pecahan saja, 2 ni kita jadikan asal masalah. 1/2 daripada 2, 1. 1 tolak 2, 1. Jadi anak perempuan tadi dapat 1/2. Dan adik-beradik seibu, adik lelaki seibu sebab ni 1/2. Jadi kalaulah duit tu ada 2,000, 1/2 daripada 2,000, 1,000 sorang. Boleh? Begitu juga bint ibn. Tukar ya. Bint ibn. Sama juga. Dia sorang. Jadi menyebabkan dia boleh 1/2. Jadi baki tu akan pergi siapa? Cari wali asabah. Wali asabah. Okey. Sesi sama juga. Bint ibn, cucu perempuan daripada anak lelaki dapat 1/2. Lepas tu syakik dapat asabah. Jadi 1 pecahan sahaja. 2 disebabkan ada 1 pecahan sahaja. Asal masalah kita ambil pembawah ni lah. Ambil letak atas. Jadi 1/2 daripada 2, 1. Lepas tu 1 tolak 2, 1. Jadi bagi. Dah. Ni mudah-mudah yang ni anda bagi ni. Okey, beres. Boleh tanda dah 5 orang. Suami, bint ibn, ukhti syakikah dengan ukhti li'ab. Mereka ni 4 orang akan dapat 1/2. Apa ni? Inilah 4 orang ni akan dapat 1/2 sekiranya tunggal. Semua kecuali suami je. Suami apabila isteri dia tak ada anak. Tak ada anak dan ke bawah. Okey. Boleh. Kalau ada kalai ke apa tulis. Pani mana tahu dah. Apa yang anak ngajar ni berguna. Nak mengajar orang ke. Nak kira keluarga sendiri ke. Keluarga terdekat ke. Okey, beres. Dan keduanya. Ar-rubu'. Rubu'. Lah ni. Kita masuk yang kedua pula. Saling belakang dia. Rubu'. Rubu' ni 1/4. Maksudnya dia separuh daripada 1/2. Dan keduanya rubu' iaitu bagi 2 orang. Ada 2 orang ya. Hak boleh rubu' ni. Bagi suami, letak 1 situ. Suami yang ada bagi isterinya faraq waris. Zauj. Zauj suami. Isterinya, kita kata isterinya tadi. Isterinya ada faraq waris. Maksudnya isteri dia ada anak, cucu dan ke bawah. Okey. Contoh, kita beri situasi.
Suami ni zauj. Dia isteri dia ni ada anak dah. Ada anak meninggalkan suami. Suami dan meninggalkan anak. Kita perlu letak ibn sini. Okey. Suami dia zauj ni akan dapat 1/4. Itu syarat dia. 1/4. Okey. Ibn dapat asabah lah. Nanti kita masuk dah bahagian ibn ni. Cumanya kalulah jumpa suami dia ada dua situasi. Kalau isteri dia tak ada anak, dia dapat 1/2. Kok kita baca tadi. Kalau isteri dia ada anak, dia akan dapat 1/4. Okey. Jadi ada satu pecahan sahaja. 4 ni akan naik atas. 1/4 daripada 4, 1. 1 tolak 4, boleh 3. Jadi suami dia akan dapat 1/4 dan anak lelaki akan dapat 3/4. Jadi kalau contohlah ada duit ada 4,000. Ada 4,000 dah. Ada 4,000. Jadi 1/4 daripada 4,000, 2,000 suami dia. Kalau 3/4, boleh 3,000. Jadi kalulah mak entah dah. Mak entah meninggal. Meninggalkan entah dengan ayah. Suami kepada arwah. Entah banyak lagi pada ayah awak. Pada ayah entar. Tak? Bahagian entar tu banyak lagi daripada ayah. Pada ayah entar. Kalau ikutkan disebut dia suami kepada arwah. Boleh? Okey. Yang kedua, dan bagi seorang isteri atau lebih yang tiada bagi suaminya far'u waris. Zaujah pula dah. Ni zaujah ni zaujah isteri dah. Apabila suami dia ni ada apa ni? Suami dia tiada. Tiada far'u waris. Isteri dia berlaku kematian kepada suami, isteri dia akan dapat 1/4. Dengan syarat apa? Suami dia ni tidak ada anak. Suami dia tidak ada anak. Jadi kita bagi kes lah. Sini. Arwah isteri meninggal. Arwah suami meninggalkan isteri, zaujah. Okey. Zaujah, lepas tu dia ada anak lelaki lah. Okay. Anak lelaki tak boleh lah sebab dia kata tak ada. Dia akan ada kita letak waris, kita letak ab. Okey. Zaujah akan dapat 1/4. Sebab apa? Sebab suami tak ada anak. Suami dia tak ada anak. Jadi zaujah dia, isteri dia akan dapat 1/4. Ab akan dapat asabah. Waris asabah ni supaya nak cerita, kita akan belajar lepas ni lah. Cuma kita nak ayat isteri ni bila nak letak 1/4, bila nak letak 1/8. Suami bila 1/2, bila 1/4. Kita tengok pada situasi lah. Okey. Isteri dia 1/4. Jadi disebabkan ada satu pecahan sahaja. Jadi 4 ni kita naik atas. 1/4 daripada 4, 1. 1 tolak 4, boleh 3. Jadi zaujah akan dapat 1/4 dan ab akan dapat, ayah akan dapat 3/4. Jadi kalulah duit tak ada 4,000, isteri akan dapat 1,000, ayah kepada si mati akan dapat 3,000. Dah. Boleh. Jadi 1/4 ni ada 2 orang sahaja. Seterusnya dan ketiganya sumun. Sumun ni apa sumun? Sumun ni 1/8.
Tadi kita tengok dia 1/2. Dia kecil. 1/2 ni bahagi 2 jadi 1/4. 1/4 ni bahagi 2 lagi jadi 1/8. Gitulah nak mudah ingat. Pecahan. Okey. Lalu ni ada yang ketiga iaitu sumun. Apa awak ni kita berhenti habis hak sumun ni. Sumun 1 per sumun tulis. Sumun. Okey. Sumun 1/8. 1/8. Iaitu bagi seorang isteri atau lebih. Ana tak cerita tadi ni. Hok kita kata zaujah ni dapat 1/8 ke hok tadi kan? 1/4. 1/4 ni zaujah kalulah suami dia tak ada farak waris, dia akan boleh 1/4. Jadi kalau tengok daripada mata tu dia kata atau lebih. Kalau kata isteri dia ni ada 2 orang. Zaujatan, ada 2 orang. Jadi 1/4 ni akan dibahagi 2. Cuma kita kena buat tasih lah. Tak apa, biar dulu waktu tu. Okey, lah ni kita kata sumun dah. Sumun isteri akan dapat 1/8 yang ada bagi suaminya farak waris. Okey. Suami ada farak waris. Ni boleh cerita. Ada farak waris. Sorang je. Kalau 1/8 ni mudah nak ingat sorang je. Sorang je. Sorang je. 1/8 ni sorang sahaja. Itu isteri yang mana suami dia ada farak waris. Okey. Contoh. Isteri meninggal, suami meninggal, dia meninggalkan zaujah, iaitu isteri. Okey. Meninggalkan isteri, lepas pada tu dia meninggalkan anak lelaki lah, mudah. Okey. Zaujah akan dapat 1/8. Sebab apa? Sebab suami dia ada anak. Jadi 1/8. Ibn macam biasa dia asabah. Disebabkan ada satu pecahan sahaja, jadikan dia asal masalah 8. 1/8 daripada 8, 1. 1 tolak 8, 7. Jadi zaujah akan dapat 1/8, anak lelaki akan dapat 7/8. Jadi kalau kata duit ada 8,000, isteri akan dapat 1,000, 7,000 lagi akan boleh 7,000 pula 8 ni. 7,000 lagi boleh ke anak lelaki. Dah. Boleh. Boleh balik dah sekali lagi. 1/2 ada 5 orang. Suami bila isteri dia tak ada anak. Tak ada anak ke bawah. Lepas tu anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki, adik-beradik perempuan seibu sebapak ataupun sebapak, mereka akan dapat 1/2 apabila mereka ni tunggal. Okey, beres. Selesai 1/2. Yang seterusnya rubuk. Rubuk ada 2 keadaan. Apabila suami daripada tadi, suami isteri dia tu ada anak, ada farak waris lah, menyebabkan dia boleh 1/4. Suami tu dapat 1/4. Dan kalau kata isteri pula, kalau suami dia meninggal, isteri akan dapat 1/4 sekiranya suami dia tu tak ada anak. Kalau ada anak, masuklah yang ketiga tu, as-sumun. Suami dia ada anak, menyebabkan isteri tu akan dapat 1/8. Nak tanya, pening tak? Tulis dah. Kalau tulis, insya-Allah boleh lah. Cuma lah ni, kalau ada
Ada masa Anawi nota ke. Cuma lah ni biar boleh tulis dulu kitab tu. Okey. Ada nak tanya tak sebelum anak nak tutup ni? InsyaAllah lah kalau nak tambah lagi ni takut sampai pukul 9. Siang tu nak esok pula esok deh. Okey, ada nak tanya? Ada? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yawafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala muslimin fi Gaza, fi Syria, fi Sudan, fi kulli makan wa kulli zaman. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan salat Allah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.